Hai, Assalamualaikum. Video kali tu nak cerita perjalanan kami ke Jabatan Batang Lupa, kebanggaan orang Sarawak. Sebenarnya bulan Jun yang lepas, kami ada balik bercuti ke Malaysia. So, kami ambil kesempatan balik ke Sarawak juga. Bila adik kami ngajak kami raun ke Jabatan Batang Lupa tu, kami memang very excited lah. Nindak, malah nanggak dalam sosial media orang Sarawak berkongsi pasal jambatan tu. Sebelum bertolak, baca doa dulu, minta dijauhkan dari segala mara bahaya dan dimudahkan perjalanan kami orang sampai ke Jambatan Batang Lupa ya. Sebabkan perjalanan kami orang tu just a day trip, perjalanan pula jauh, jadi kami orang berangkat seawal 7 pagi. So sebelum menerus perjalanan tu kami orang singgah dulu minum pagi. Dek dari rumah kami orang mesti minum lah sebab memang plan nak minum dekat Daro tu. Sebenarnya ada sikit adik buat Tok Madah ada mi kolok sedap kat situ. Tapi rupa-rupanya orangnya dah pindah tempat ni kedai makannya. Dia ada lagi kat situ. So makan rencana lagi lah. Siap ikut tempat. Kami orang nemu orang berjual pipus tepi jalan. Tu. Kalau nak pandang bersihkan. Orang biasa. Pipus dekat situ ada macam-macam jenis. Ada sotong, udang, pirang, sardin, ada ikan gonjeng. Pipus tu. First time je lah main angkat pipus tu. Ingatkan pipus ada ikan aja. We have crossed. Jambatan apa tu Sim? Jambatan Muara Lasa. Muara Lasa. Oh, dari Daro pergi ke Pulau belah Semop sebelah nun. Sampai Buit ke sebelah? Buit Semop semua sama lah. Okey. Dulu makin peri orang ke situ. Tok dah siap jambatan tok tahun lepas. Baru siap. Baru siap tahun lepas jambatan tok. Lagi bagus lah jambatan tu. Untuklah antara jasa baik Kerajaan Negeri Sarawak untuk rakyat Sarawak. Kami orang naik feri untuk nyeberang sungai Batang Paluh tu. Nampak macam banyak jugalah kereta hari tu. Nampak kita orang Sidun. Ya adalah jambatan lah. Mun jambatan tu dah siap pula. So feri tu saya lagi lah, saya ada diguna lagi. Selamat lagi siap lah jambatannya. Mungkin ujung tahun tu Nasimo. Kan lengkap lah jalinan jambatan. Yalah. Okey, mun jambatan tu siap, jambatan yang last tu siap, area kawasan belah pesisir Daro Oyak Mukah tu nak. Kami tiga kelak siapkan balik pakai jalan ladang Mukah ke Sibu lagi. Dari Oyak ke Igan ke Matu ke Daro makan jambatan Muara Lasak tadi, makan jambatan Paluh tu, terus ke seberang Mundolo. Sebelum siap jambatan dekat Tanjung Manis ya, terpaksa ke Sibu bawa pergi ke Serikir. Jadinya dah bypass 1 jam sampai Sebang non kelak, terus naik jambatan Tanjung Manis terus sampai Serikir. Nya motong sejam. Jadi perjalanan ke Gedong jadi lebih singkat. Sampai kelak masuk ke pusat pakai jambatan Batang Lupa 1 ya. Ya lagi dekat. Maksudnya mun nak balik Gedong lepas tu nya shortcut 2 jam. Macam ni. Pun dekat juga. Dekat juga. Batang Lupa ya. Dia akan sampai ke Subuyo, Semunjan, Kota Semarahan, Kuching lah. Kami orang dah sampai sebelah seberang tu. So dari situ kelak kami akan menerus perjalanan melimpas Serikir, Selalang, Seratuk, Pusak, pasal naik jambatan Batang Seribas lalu masuk Meludam. So dari Meludam tu lah kami orang akan drive pagi sampailah ke destinasi yang kami orang nak lawat tu.
Saribas tu bukan sekadar sungai yang kita nampak di depan mata. Dulunya sungai itu merupakan jalan utama masyarakat di kawasan Saribas untuk bergerak, berdagang dan menghubungkan kampung-kampung serta rumah panjang. Kawasan Saribas, Paku, Layar dan sekarang juga ada sejarah yang rapat dengan masyarakat Iban dan pemerintahan Brooke. Jadi setiap kali kita lalu di kawasan tu sebenarnya kita sedang melalui tempat yang penuh dengan sejarah dan cerita masyarakat Sarawak. Okey, akhirnya setelah kami orang konvoi 2 buah kereta dari Oyak tadi, akhirnya kami orang sampai juga dah di jambatan sungai yang terpanjang di Malaysia. Yeay! Aduh, macam graduation day dah. Kata kami orang naik atas nun. Ya, walaupun duduk di Saudi, sampai juga kami di jambatan tu, jambatan Batang Lupa tu jambatan sungai ya, jambatan sungai yang terpanjang di Malaysia. So I'm very proud, bangga, sangat bangga anak Sarawak. Sebagai anak Sarawak saya sangat bangga. So kita kena berterima kasih lah dengan kerajaan negeri Sarawak yang mula jambatan tu nak memudahkan rakyat Sarawak berulang alik nak kawasan ni tu. Orang nak pergi Kuching dah dekat dah. Jap. Sebagai anak Sarawak, apa perasaan kita ya? Sangat berbangga sebab kita memiliki jambatan yang terpanjang sungai melintasi Batang Lupa. Adalah kita pun kukuh jambatan tu kukuh, terpanjang. Lepas dia memudahkan orang kampung, penduduk-penduduk di sekitar tu dapat menyeberang pergi ke Sebuyo, dan orang Gedong pun senang nak pulang. Ya, orang Gedong. Dekat lagi kini tu nak. Oh, berdekat lagi. Dari Betul. Pendek sudah. Pendek masa setidaknya. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Okey. Terima kasih Kak Jan, Abang Jo. Terima kasih Abang Jo. Okey. Okey. So, esok apa yang mereka buat AI, mereka cadangkan buat satu taman. Ya, hanya 2. Duduk bergambar dah. Kami orang berhenti ya. Pas sekejap dari jambatan Tek, berapa kilometer dari situ? Sampai 2-3 km. Tu dah dekat seberang jambatan Tek, dekat area Sebuyo. Tu ada masjid. Kita solat Zuhur kat situ. Tu masjid daerah Sebuyau. Sebuyau ke Sebuyo nyebut benda tu? Sebuyau. Okey. Spelling Sebuyau now. Kacak je. Pergi ke Tanjung Manis. Dawa pergi Tanjung Manis. Dulu bukan Tanjung Manis. Yang terpanjang di Malaysia. Yeay! Belum lagi anak. Listening to your song? Mama dah pakai tu? I just started recording. I just started recording. Oh my. Di jambatan. Saya salah.